Jadi kita punya nancis pistachio. Cheese dia pun banyak weh. Satu kedai, satu menu. Hari ni aku dekat Biryani Talam Madinah. Aku nak try menu baru diorang, nancis pistachio. Jom kita. Nancis diorang serius berbaloi guna cheese mozzarella banyak macam ni dan bakar dalam tandur panas-panas. Nampak rangup. Jadi kita punya nancis pistachio. Ni dia, nancis pistachio. Gila banyak weh dia punya topping. Kat mana lagi kau boleh dapat nancis pistachio macam ni? Cheese dia pun banyak weh. First time aku rasa nancis yang campur dengan crunchy pistachio ni. Crunchy pistachio dia tu kukrak-kukrak weh. Memang ngam. Panas-panas macam ni, puas tu, berbaloi. Besar, banyak pula dia punya topping. Bagi aku, nak dibandingkan nancis biasa, nancis biasa jauh lebih muak lah. Yang ni, dia ada balance. Rasa manis dengan kacang pistachio dia ni buatkan lagi tambah selera. Buatkan korang rasa nak lagi dan lagi. Macam aku tak, tinggal ni je. So kalau korang dapatkan nancis pistachio, korang boleh datang sini dekat Biryani Talam Madinah, Subang 2. Apa? Jom kita.